Sebab tu macam saya banyak bersama dengan orang-orang yang langsung tak sembahyang. Saya tak pernah ajar dia orang untuk sembahyang 5 waktu. Tak pernah. Saya akan ajar dia sembahyang yang paling senang. Subuh susah. Orang yang tak sembahyang biasa bangun pukul 1. Contoh. Pukul 1 barulah nak make up. Contoh. Kan? Baru nak bersiap ni, nak pergi kerja, nak apa ni. Biasanya sampai mungkin dia keluarnya rumah mungkin dah pukul 4, pukul 5. Mungkin asar dah susah untuk dia. Mungkin maghrib lebih senang sebab maghrib dia dah berada dekat rumah balik. Ataupun maghrib belum sampai rumah lagi. Mungkin isyak senang sebab isyak waktu tu lebih panjang. Saya tengok orang. So kalau isyak senang, saya akan ajar dia untuk sembahyang isyak dulu. Saya tak akan ajar dia sembahyang subuh. At least dosa dia ada 5 ni. Meninggalkan subuh, meninggalkan zuhur, meninggalkan asar, meninggalkan maghrib, meninggalkan isyak. Fokus satu yang senang dulu. Kalau dia rasa isyak senang, saya akan ajar dia sembahyang isyak je. Tak apalah kalau tak sembahyang subuh pun tak apa, okey je. Sebab kita tak boleh nak repair semua dalam satu masa. Esok dia akan tambah lagi solat 2 waktu, maghrib dan isyak. Nanti bulan depan mungkin baru dia akan belajar zuhur, maghrib, isyak, asar tak sembahyang. Nanti next mungkin dia akan sembahyang asar. Jadi kita bila ada orang yang baru nak dijinakkan dalam syarat kita mu'allaf. Mu'allaf bukan maksud baru masuk Islam. Mu'allaf pun maksudnya dijinakkan. Nak jinakkan dengan Islam. Jangan suruh dia buat 100% Islam. Nanti dia mati.